Kenapa manusia perlu hidup berfalsafah? Sebab falsafah sangat penting lah, di mana kita pandang ilmu tu adalah satu kurniaan yang agak mulia lah darjat dia, ilmu kan. Ataupun filosofi lah, filosofi dalam bahasa Inggeris. Falsafah ni dia uh, macam mana kita berfikir untuk satu benda tu, macam ni kan. Orang-orang falsafah dia akan fikir secara mendalam. Contohnya, kenapa design dia macam ni? Kenapa tak macam tu? Kenapa kenapa dia warna hitam? Kenapa dia ada brand dekat sini? Itulah orang falsafah. Orang falsafah ni dia deep thinking ataupun kebat lah. Dia ada memiliki satu skill pemikiran aras tinggi. Saya rasa dekat Malaysia kita kena mengamalkan falsafah, sebab kita perlukan orang-orang yang macam ni, sebab kita memang agak ke belakang, sangat-sangat ke belakang. Kita kalau nak majukan negara kita perlukan orang falsafah ni. Dia ke arah teori yang belum dibuat. Dia ada dua, teori dengan benda yang hands on lah. Orang hands on ni dekat Malaysia rasanya dah ramai, tapi dari segi teori agak kurang lah. Tapi benda teori ni, kalau kita nak develop new energy ke ataupun tenaga yang baru, kita perlukan orang-orang macam ni. Dia banyak berfikir lah. Dan kenapa kita perlu juga hidup berfalsafah? Supaya kita boleh berfikir apakah tindakan yang kita patut buat. Okay? Tindakan seterusnya, tindakan ke depan, kita boleh dah fikir lah apa ni yang kita nak buat. Dia senang cerita, berfikir sebelum bertindak, dan itu adalah teras lah. Teras dia adalah deep thinking, fikir sedalam dan sebaiknya. Dan dari segi pendidikan, saya nampak kurang lah benda ni. Benda ni memang kurang dalam, mana ada orang ajak pasal falsafah. Benda ni boring. Benda ni boring sebenarnya. Saya baca pun memang mengantuk pun. Tapi benda tu baik lah. Saya baca, saya rasa macam saya setuju lah benda tu. Falsafah. Benda baru lah. Apa yang saya baca baru ni memang benda baru. Saya macam terbuka minda lah. So, saya rasa memang Malaysia memerlukan orang falsafah dan membangunkan konsep falsafah ni kepada di sekolah. Sebab saya rasa kita punya generasi akan lebih baik lah. Tak adalah masalah insan tu kurang lah sikit. Tu lah jadi video ni lah. Video ni sekadar cerita pasal falsafah dan apa kelebihannya kepada negara. So, kalau tak apa-apa, kalau rasa video ni berguna, boleh share dengan kawan. Dan saya ada jual ebook, boleh tengok dekat link in bio. Dan kalau tak ada apa-apa, let's go.